Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika dalam membaca Al-Fatihah dalam solat masih belum benar padahal sudah belajar dan berusaha, bahkan kesalahannya fatal kerana merubah huruf? Memang kata Nabi SAW, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak membaca Al-Fatihah. Jadi Fatihah adalah rukun, maka kena betulkan bacaan Al-Fatihah. Kalau kita dah buat rajin ikut tahsin tapi lidah kita keras, a'udzubillah, zu jadi ju, ijajah, orang idza ijajah, anasrullahi wal pat. Susah sangat. Keras lidah tu, dah berkerat lidah tu. Nak buat macam mana? Fattakullah mastata'tum, disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taghabun. Bertakwalah semampumu. Kita dah cuba usaha belajar, memang qadarullah lidah kita yang keras. Kita dah usaha tapi lidah kita keras. Allah pandang dan insya-Allah sah. Tapi dah keras, tak nak belajar, tak nak melatih, baru tak sah. Tapi kalau tetap belajar, insya-Allah Allah pandang dan solatnya tetap sah. Allah Taala alam bissawab.